Dalam masa 5 minit tadi awak belajar dengan saya kan, Zini nak membuktikan bahawa dia boleh menghasilkan isi, contoh dan huraian dengan mudah. Silakan Zini. Antaranya kita dapat mencari ilmu pengetahuan dengan secara terperinci di komputer. Menggunakan komputer. Okey, boleh terima tak? Boleh. Apa isi dia? Apa isi awak tadi? Dapat menambah ilmu. Okey, isi dah ada. Okey. Lepas tu ayat contoh. Misalnya, Okey, jap. Awak nak guna bas BM tu awak guna apa? Bas BM tu awak nak guna apa? Apa? Okey, contohnya, okey dia nak guna apa Contohnya ilmu apa? misalnya kita dapat belajar ilmu matematik dengan lebih Lebih mudah mudah menggunakan komputer. Betul tak? Ayat contoh diguna apa Okey. Sekarang ayat hasil pula kita dengar. Hasilnya kita dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mudah apabila menggunakan komputer. Beritukan kepada rakan-rakan. Sila habis 10 minit. Nampak tu? Dalam masa 5 minit saja kamu belajar dan dapat menciptakan 3 ayat dan itu dalam perenggan isi. Senang ke susah? Sebab itu awak kena hadir dalam kelas Flash Education Center ni supaya kamu dapat mencari pelbagai isi. Boleh adik-adik? Boleh.